Hei, Hai, nak makan sekali tak nak makan sekali? aku ada kerja. Oh iya ke? Kau makan seorang ke apa? Ke dengan Harry? Dengan apa ya, marketing. Oh. Apaan? Serius lah? Serius lah? Serius lah, kau bawaan. Kau guys, tadi sekali suruh. Kau yang suruh aku live. Saya, kau kat mamak Aku dengan mama. Kalau korang nak tengok Ifan cuci pinggan, bagi saya menang guys. Kalau nak tengok Ifan cuci pinggan, korang bagi saya Normal guys, normal kalau cuci pinggan. Okay, kalau kamu mau tengok Aiman goreng mie dekat dapur dorang. kepala otak kau. Awak Boleh masuk dulu belakang kena pakai. Apa? Itu aku punya punishment. Kenapa kau? Kena pakai helmet. Ini masuk dalam kedai ni. Tidak. Bukan mama. Siapa mau tengok Aiman Junaidi masak mie goreng dekat dalam dia punya dapur? Kepala banyak kau. Kita tengok. Boleh. Nak sedap-sedap PM tu. Awak yang sedap-sedap tu tolong bagi saya menang dulu deh. Nanti malam saya offer. Gatal loh Aiman. Aiman. Jangan kasi salah ni. Tengok lah Aiman lah. Mana boleh masuk dalam tu? Kalau aku kena halau Mana boleh? Boleh. Takkan takut. Aiman takut guys. Kau mute aku sekarang. Okay guys, so sekarang ni kau mute aku. Sekarang ni kita kena main strategi. Kita tap-tap dulu. Nanti dah ada double point ke triple baru korang bagi Sekarang korang bagi kecil-kecil. Tap-tap screen. Ramai-ramai yang dalam ni tap-tap screen dulu guys. Okay, dia minta yang bukan-bukan guys. Pas pinggan kira okey lah. Ini budak mana boleh masak suka hati. Korang seorang satu roast. Korang je. Korang yang mana ada dalam ni 1,700 orang ni. Seorang satu roast. Come on. Seorang satu roast je. Dia dah laju tu. Okay. Ready guys, ready. Ini yang baru kita campak, tunggu. Okay, sabar. Ni double point. Korang steady dulu. Okay, tunggu. Okay guys. Okay, ni apa yang korang ada korang campak. Jangan bagi roast. Campak je apa yang korang ada korang campak je. Serius. Campak je. Thank you korang yang mana bagi gift. Ini double tau, double point. Ini double point tau. Serius saya cakap double point. Kalah tu ni. Thank you Nana, thank you korang yang mana bagi gift. Korang yang ni kalau korang ada tolong lah. Ini sekali je ni. Nak tengok Aiman masak memang tak lah boleh masak, aku kena halau nanti. Thank you Ann, Ika, thank you. Aduh dia orang. Thank you. Thank you semua. 8 saat lagi. Tolong. Boleh potong ni aku ni boleh potong ni. Senang je dia potong ni. Tolong guys. Kalau korang ada booster bagi last minute booster tau. Dia suruh saya masak pula. Ya Allah, mana boleh masak, memang kena halau, malu aku ni. Aina ada? Serius Aina ada? Tak ada Aina, tak ada lah. Tak ada Aina lah. Tak ada. Thank you Nana. Kak Nana, thank you. Thank you Nana. Uish, boleh menang ke ni Ya Allah ya Tuhanku. Aina tolong Ipan. Siut tu Aina ni. Aina tolong Ipan. Thank you Kak Nana. Boleh ni, kita boleh potong dia ni. Serius. Korang apa ada korang bagi je. Tinggal 50 second je lagi guys. Kalau ada Aina sebelah tu memang kalah aku. Tak apa. Kak Nana ada. Thank you Naila. Thank you. Boleh ke tak Boleh potong ke tak boleh potong ke tak thank you Syah. Thank you Kak Nana. Thank you so much. Sikit gitu boleh potong. Boleh potong. Serius boleh potong. Korang bagi. Naila, thank you Naila. 7.
Orang sebelah sana Aina, tolong lah, jangan bagi. Kau nak suruh aku masak pula. Tolong, serius. 20 second lagi. 20 second lagi. Boleh. Bagi. Belum lah bro. Benda sebuah punishment. Kena tunaikan lah. Thank you Aina. Semoga Aina murah rezeki Aina. Bro, no excuse bro. No excuse. Jangan bagi dorang fake hope lah bro. Dorang betul-betul mau tengok lah bro. Dah boleh tolak ah. Kalau aku tak boleh masuk macam mana? Ah? Kalau aku tak boleh masuk macam mana? Tak. Okay. Kena try dulu lah. Kalau ndak dapat masuk, aku suruh dorang yang bagi punishment kau. Aku tak mau buat punishment. Punishment aku tadi tu je lah. Boleh, tak ada masalah. Saya tanya dulu Siut betul lah. Masuk lah. Punya topik Ihim. Kita sekarang apa, Man? Style rambut. Sikit lagi tadi nak buat. Okay Aina, kalau Aiman dah dapat buat ni punishment, Aina mau Aiman buat Tak punishment boleh. tak? Sekejap, akak cakap dengan dia. Tak boleh masuk je. Tak boleh masuk lah. Dengar. Terima kasih Kak. Aina macam mana ni Aina? Bagi punishment Aina. Dia nak dapat masuk tapi bagi kau Aina. Aku tak nak pakai Aina kau punya kau bagi ni. Kau punishment yang bukan Aina.